Untuk sesiapa yang berminat untuk belajar di kolej tempat aku mengajar, bolehlah sambung ke kolej UIA. Dan korang boleh sambung dalam bidang diploma dan juga TVET. Tapi kalau korang tak boleh nak sambung dalam dua-dua tu, korang boleh ambil kelas malam. Kelas malam nama dia Open Distance Learning, ODL. ODL pun boleh ambil. ODL offer 6 course. Korang boleh pilih lah. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat bertemu lagi. Selamat bertemu aku lagi. Sama-sama channel. Lama tak jumpa bosku sorry aku tengok video bulan 8 bulan 2 hari tu 8 hari bulan 2 last. Dah 83 hari dah. Lama Bukan niat nak sidai ke apa, bukan. Dia macam lebih kepada semangat aku. Semangat nak buat video Tahu ada orang nak tengok apa semua, tapi payah jugalah semangat. Bila cerita pasal semangat ni susah. Lepas tu bila baca komen ni, ada yang cakap sidai. Lepas tu ada ayat-ayat yang aku tak apa suka lah, lembu apa semua tidak elok sangat. Sebab duduk pesan lama dah, jaga mulut, jaga adab apa semua. Nak komen, memang aku tak kenal kau, memang tak kenal, memang tak pernah jumpa pun. Kalau jumpa pun dia cam lah, ni sir ni, tapi aku tak kenal pun kau. Sebab kau komen yang pelik-pelik tu. Tapi aku nak pesan, walaupun aku tak kenal, jaga adab lah. Sebab manusia masuk neraka sebab dua benda. Yang ni fakta Kau suka ke, kau tak suka ke, dengar ni. Mulut dengan kemaluan. Mulut sebab ni mengumpat, mengata, macam-macam. Daripada mulut pergi ke taib. Tu kira macam mulut lah. Kemaluan pula zina lah. Zina ke tangan ke semua. Tu membuatkan manusia ramai masuk ke neraka. Ni aku pesan saja ni. Nak follow ke tak, iaitu atas kau lah. Tapi aku dah pesan manusia masuk neraka sebab dua tu. Okay. Tidak apa elok kita Islam, orang yang beriman kepada Allah, kepada Nabi semua, pada hari kiamat, ada syurga neraka. Kita takut buat dosa sebab tu. Sebab neraka tu. Bukannya kita takut apa, sebab neraka tu. Takut duduk dalam. Kau duduk dalam aircon yang kau duduk dalam kereta yang tak ada aircon pun pening kepala. Tengah hari ni cuba kau pergi masuk kereta, kau masuk 10 minit kau tutup semua cermin. Aku nak tahu kau boleh tahan ke tak. Kalau kau tak boleh tahan, maksudnya neraka kau tak boleh tahan lah. Jadi kalau kau tak mampu tahan neraka, better cakap elok-elok. Itu je. Sebab neraka bukan je 5 minit tau. 1000 tahun mampu. Aku nak pesan yang tu je. Kadang baca tu fras, ada 2-3 komen lah. Dia bukan semua. Ramai je yang jenis yang positif kan. Kenapa lama lah apa semua kan. Tak apalah yang tu. Tapi rasa macam okay, tak apalah. Dia lebih ada semangat. Kadang rasa macam malas. Weekend free je sebenarnya. Tolak weekend yang anak ada hal apa semua kena pergi hantar sekolah ke, tolak weekend tu. Tapi weekend yang kebanyakan weekend daripada 8 hari bulan 2 sampai sekarang tu, banyak weekend free. Tapi disebabkan oleh dia rasa malas. Dia rasa malas macam semangat macam tu lah. So nak review nak preview MU lawan Liverpool, North West Derby yang ke-218. 217 sudah lepas, dan of course lah yang terbaru dekat Anfield, MU menang lagi tu. Go Bomo dengan go Lord Maguire Kali ni jumpa di Old Trafford dalam keadaan yang Liverpool nak kejar CL. MU pula bila aku tengok semalam dah confirm CL lah, sebab Brighton kalah semalam. Brentford menang. Brentford dah potong Brighton, tapi kalau dapat maximum point pun tak boleh nak kejar MU yang 61 point dah. Brentford paling tinggi pun 60 point je. Jadi kedudukan MU sudah secure untuk at least untuk CL lah. Untuk CL top 2 dah tak boleh kejar lah. Mathematically boleh, tetapi tak kalah semua City kan. Ataupun Arsenal semua ni kalah. Arsenal menang pula semalam. Jadi Arsenal dah confirm at least nombor 2 lah. At least dah tak kata nombor 3 sebab result dia orang semalam tu lah, yang dia menang semalam tu. Kira menang dengan apa, West Ham 3-0 tu. Aku dah lupa apa yang menang tu.
MU dengan Liverpool ni, MU sudah secure top 4. Liverpool pula belum secure lagi. Hampir pastilah sebab 58 poin. Tapi Liverpool nak 2 poin lagi, ataupun 3 lah, sedap sikit, 3 poin lagi. Jadi daripada balance Liverpool ni dalam 5 game 5 game ke 4 game lagi, Liverpool hanya perlukan 3 poin lagi untuk secure top 4. Jadi top 4 sekarang City, Arsenal, MU, Liverpool. Next adalah Villa kot, sebab Villa pun sama poin dengan Liverpool. Hampir pasti layak tu sebenarnya untuk saya, sebab England 5 top 5 spot boleh pergi. Sebab pencapaian tim England di Europe memang tinggi, jadi dia kira semua poin lah. Jadi malam ni pertembungan yang bagi aku tak adalah ni sangat, cuma at stakes dia ada hadiah dia juga, hadiah dia top 4 lah. Kalau Liverpool, MU ni contoh, Liverpool bersaing untuk title, cuak juga sebenarnya. Kalau Liverpool masih lagi bersaing untuk title, cuak. Tapi sekarang ni Liverpool bersaing untuk top 4, still perlukan menang tu, sebab bagi aku lebih pada bragging right lah. Sebab orang-orang kalau Liverpool MU ni lebih pada bragging lah kan. Penting ke tak penting ke game tu, dia orang nak menang juga. Kalau aku pun aku nak menang lah. Lawan MU ni dia tak boleh, dia wajib menang. Tim lain tak apa. City, Arsenal bersaing dan ramai duk cakap mungkinlah Arsenal bakal botol lagi, sebab daripada 9 poin, daripada 9 kan poin dia clear, 9 poin clear tu, kita tiba tengok sama poin. Dan bukan setakat sama, tengok City boleh menang dengan syarat City menang semua game. Sebab hari tu masa City Arsenal menang City. City kalau menang semua, sebab dia menang dengan Arsenal tu, jadi kalau dia menang semua game, dia menang. Kecuali Arsenal belasah semua tim lah, 4-0, 5-0, 4-0 contoh kan. Sedap sikit lah, sebab EPL dia tak tengok head to head. EPL dia tengok GD. Kalau GD sama, dia tengok scoring. Sekarang ni scoring City lebih sekarang ni, walaupun GD Arsenal lebih sikit, tetapi disebabkan oleh City, kalau dia menang je dia akan potong, sebab dia scoring dia besar, for dia tu besar, against dia tu kecil. Secara personalnya aku dah harap Arsenal menang season ni. Arsenal aku nak dia menang. Akhirnya Arteta dengan tim-tim dia, dengan player dia, akhirnya boleh angkat cup juga. Aku nak tengok lah sekali, walaupun rival, memanglah Arsenal ni rival, tapi aku nak tengok dia orang menang juga. Takkanlah 4 tahun berturut-turut bro, 4 tahun berturut-turut nombor 2, quadruple tapi nombor 2. Oh naya. Aku harap dia orang menang lah, by hook by crook. Kau adjust juga Arteta, biar tim kau menang juga. Semalam menang, lepas tu next menang, apa semua menang. Sebab kalau ikutkan difficulty fixtures, Arsenal lagi senang lah sikit as compared to City. City tim kuat-kuat juga sebenarnya yang dia jumpa. So kalau tim tu buat seri je, contoh lawan tim yang kuat-kuat tu seri je, City seri apa semua, maknanya Arsenal pun kena mainkan peranan lah. Jadi kalau kau nak menang, kau kena menang straight. City menang straight, of course City dia tahu dia 6 poin sekarang, dia akan menang straight lah, dia akan target straight menang. So Arsenal pun kena menang straight. Sebab City ni kau pun tahu, kalau buat kerja orang, dia orang power dengan Liverpool 1 poin 2 season, 1 poin je beza. Tapi sebab dia maintain Liverpool menang, dia menang, Liverpool menang, dia menang. Macam tu Arsenal aku dah harap menang lah. Itu secara jujur lah, daripada tim defending champion, tim yang mengecewakan Arsenal untuk season lepas. Tapi season ni aku nak korang menang. Steady Jadi sesiapa yang baru tengok channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Kepada yang unsubscribe, mungkin kecewa sebab tak ada video ke apa, subscribe balik sehingga kita bertemu lagi pada other lain sama channel Steady. So malam ni prediction aku aku MU kan bawah carry kan macam menang saja kan. Maknanya bukan menang saja, maksudnya
banyak menang. Liverpool pula, kau orang pun tahu Liverpool season ni macam mana. Jumpa tim biasa pun biasa. Macam tu kan. So aku dah harap malam ni seri je. Draw saja. Okay, steady.